Dan untuk hari ini Mami nak ajak macam mana cara-cara kita nak masak ayam masak kurma. Okey, sekarang kita nak blend gajus 10 biji, badam 10 biji yang telah direndam. Ini kaskas dalam 1 sudu kecil, cili hijau 1 biji. Ni kelapa kita potong kecil, kalau tak ada guna kelapa parut. Okey, sekarang kita nak masukkan minyak sedikit. Okey, sekarang kita nak masukkan jintan manis 1 sudu makan. Kemudian kita nak masukkan 4 sekawan. Okey, kemudian kita nak masukkan bawang besar 2 biji. Sekarang ayam ni kita nak lumur dengan kunyit sedikit dulu. Okey, sekarang kita nak masuk bay leaf, daun pudina sedikit. Okey, daun ketumbar sedikit, daun kari sedikit. Sekarang kita masukkan halia bawang putih. Sekarang kita masukkan ayam. Okay, sekarang kita nak masukkan serbuk jintan putih 1 sudu makan. Okey, sekarang kita masukkan serbuk kurma 3 hingga 4 sudu. Okey, sekarang kita masukkan yogurt dalam 5 sudu makan. Okey, sekarang kita dah boleh masukkan ubi kentang. Okey, sekarang kita boleh masukkan carrot juga. Kacau lah lagi. Tambah sedikit air. Kita tutup dulu biar dia masak sekejap. Okey, sekarang kita masukkan 1 mangkuk santan. Okey, ni tadi yang kita blend tadi. Sekarang kita nak masukkan bahan yang kita blend ni kat dalam ni. Okey, sekarang ni kita nak masukkan garam sedikit dulu. Dan kita nak masukkan tomato juga 2 biji dekat sini. Nak masukkan cili hijau besar dengan cili padi. Piu 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 piu. Abang. Piu. Piu piu piu. Piu. Okey, last kali kita nak masukkan daun kari sedikit, daun ketumbar sedikit dengan daun pudina sedikit. Siap. Okey, inilah hasilnya resepi Mami untuk hari ini. Resepi ayam masak kurma dalam segmen 1 resepi 1 cerita.